Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Jaga Yunizan. Hi guys, today is day 2 of my training, netball training for the MIVG. So MIVG is on the 21st of September 2025. So we are going, and I'm gonna film you with you guys, bring you guys with me. My not usual, but it's just that this is training for a competition. So I'm gonna be you guys with me for the training. If I don't forget. Yay! Kita orang dah day 2. Yeah, sekarang kita orang tengah brisk walk. Nasib baik dia tak suruh run tau. Kalau run memang mati lah. Dah sakit badan. Sakit gila badan. Sakit gila satu badan. Kaki-kaki semua dah tak rasa. Bangun-bangun rasa macam diserap katil. Diamond. Baru nak rakam. Tak berjaya boleh je. Tiada? Tak ada. Kenapa semua tak ada merah? Banyak dah merah semua. Share. Wow. 6. Takkan tak ada warna. Takkan tak ada. Sorry, Cik Wan. Siapa yang suruh? Kita jenis yang tak potong lidah. Potong lidah. Jadi tak adalah. Saya dah pergi lah. Faham lah. Bye. Terima kasih. Okay. Esok malam Pagi malam. Position, awas. Mesti kau tak pakai spek mata. Dah memang patah spek mata. Hari ni kesalahan. Dia memang jadi bola. Dia bola. Macam mana weh? Tak cantik. Satukanlah dekat semangatmu. Kami rela korban nyawa demi Yuniza yang tercinta. Oh, tadi kan dia betul-betul macam dia tu. Aku tak takkan. Boleh. Sikit lagi. Sikit lagi.
Tahniah.